Tahu tak, setiap kali kau dengar lagu dekat Spotify tu, ada orang yang akan dibayar duit. Komposer ataupun penyanyi. Ataupun sebenarnya sesiapa yang upload lagu tu ke Spotify. Kalau lagu tu dimainkan 100,000 kali, berapa ribu kau akan dapat dalam masa sebulan. Jadi inilah yang aku nak kongsikan dekat korang, macam mana nak buat duit ataupun nak dapatkan royalty daripada Spotify je. Buat lagu gunakan AI, lepas tu upload ke Spotify, dah dapat duit. Aku akan terangkan cara step by step macam mana korang boleh upload lagu korang ke Spotify. Okay, first kali korang kena buat lagu dekat Suno ni. Suno ni adalah AI yang boleh create lagu untuk korang yang sangat lengkap dan memang best lah lagu dia. Syaratnya korang gunakan akaun yang pro. Sebab kalau guna yang free, korang hanya boleh cipta lagu sahaja tapi tak ada copyright. Okay, bila tak ada copyright, dia tak boleh di-upload ke Spotify. Okay, seterusnya korang perlu upload lagu yang dah siap menggunakan Suno tadi tu ke satu platform yang dipanggil DistroKid. Dia ada beberapa platform sebenarnya. Yang tu aku akan kongsikan nanti kemudian. DistroKid ni dia akan distribute lagu yang korang buat tadi ke Spotify, ke YouTube Music, ke TikTok dan mana-mana yang berkaitan lah. Contohnya macam ni tadi, Apple Music. So daripada Apple Music, TikTok, Spotify, mana-mana yang akan stream, dia akan bayar kepada DistroKid. Dan DistroKid akan bayar kepada korang as a royalty. Okay, jadi bayaran tu kan secara kasarnya lah, secara general dia, dekat platform Spotify, kalau lagu tu di stream sebanyak 100,000 kali, korang akan dapat RM1,800. Maksudnya dalam satu stream lebih kurang dapat dalam 0.018 sen. Kalau dekat YouTube Music, dia punya rate dia rendah sikit. Kalau 100,000 lebih kurang akan dapat dalam RM600. Seterusnya dekat TikTok lebih kurang akan dapat RM100 kalau 1,000 stream. Dia tak sama. DistroKid tadi tu dia akan hantar ke beberapa platform music tu. Lepas tu kita tengoklah berapa yang kita dapat. Tak kisahlah dia nak hantar ke Apple Music ke Spotify ke TikTok ke. Tapi in the end of the month, berapa yang di stream dekat setiap platform tu, itu yang dia akan bayar kepada kita. Setiap bulan, seumur hidup. Kita tak perlu jadi artis ataupun jadi komposer terkenal. As long as lagu yang kita buat tu cukup menarik dan orang suka, kita akan dapat bayaran setiap bulan. Menarik kan? Untuk next video, aku akan tunjukkan step by step cara buat lagu yang menarik, yang sedap didengar dekat Suno AI ni.